Ustaz, kenapa Ustaz tidak bersama perjuangan Islam? Ustaz kelihatan mesra puak sekolah. Mesra dah. Baru hamba tahu hamba mesra puak pihak sekolah punya. Kini hamba nak royak. Hamba ni orang ngaji agama. Tapuk hamba di dalam masyarakat ataupun kedudukan hamba dalam masyarakat adalah ahli agama. Maka ahli agama tugas dia menasihati. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Maka hamba nasihat pemimpin, hamba nasihat saing, hamba nasihat sama-sama ahli agama, hamba nasihat orang sebelah hamba, hamba nasihat orang bawah, hamba nasihat keluarga hamba. Tu kerja hamba. Bukanlah kerja hamba nak menaikkan kumpulan tertentu, tu bukan kerja hamba. Kerja hamba itu ahli agama nasihat dari sudut agama. Bukan tujuan kita nak menaikkan suatu benda. Hatta benda tu salah tak boleh. Sebab kita orang agama kena sokong agama. Agama guna, kumpulan apa. Jadi ahli agama, tapuk dia adalah menasihati. Tu ulama. Menasihati pemimpin, menasihati tok guru, menasihati syekh, menasihati maulana, menasihati mufti, menasihati tok qadi, menasihati wahabi. Biasa ya tu. Apa jadi apabila saya ahli agama tidak layak dinasihati? Nasihat orang lain sudah, apa lagu tu? Maka apabila kita nasihat ahli agama, benci kepada agama tu, astagfirullah. Apa beza saya benci kepada agama saya sendiri? Saya dah tu kalau saya tegur. Kalau saya tak tegur, berarti ikut awak nak jadi apa? Ad-dinun nasihah. Taing kita nasihat kau orang sedak kita. Katanya cicek kakak-kakak no. Taing orang nasihat kita sikit ya. Nyetok bewok selalu. Lepas kau dodek. Ahli agama kau tak lagu tu. Patutnya kita dengar nasihat orang. Jadi hamba ni tak ada mesra puak sekolah. Hamba minat Islam tentu dah. Kita rasa lah orang Islam semua minat Islam aku. Agama dia ke? Apa kata? Nasihat tidak menunjukkan hamba minat. Minat nasihat ni jadi minat hamba bila nasihat kumpulan ni, hamba berarti awak minat kumpulan tu lah. Sebab awak menasihat kumpulan ni. Siapa dia raya? Siapa dia pernah minat sekolahnya? Siapa dia minat liberalnya? Hamba ni kan orang Islam. Orang kedai kopi tak minat benda lagu ni. Jadi ni tomoh tuduh semata-mata. Tuduh daripada apa dia? Malah royak cinta ya. Takut semakin panas. Jadi kita